telah mencapai satu peningkatan selepas 2 DUN yang kita buat. Kita dapati bahawa sambutan rakyat terhadap program ini jauh lebih baik dan tambah nilai itu dapat kita terjemahkan dalam program di Sungai Udang ini. Jadi beberapa inisiatif projek-projek yang telah pun diluluskan dalam DUN ini telah dibuat pengumuman tadi. Saya dapati bahawa kaedah ini adalah kaedah secara direct interaktif dengan masyarakat yang memerlukan perhatian oleh Kerajaan Negeri. Dan saya juga amat berpuas hati kerana merakyatkan pentadbiran ini mendapat sambutan rakyat. Terutamanya waktu sekarang ini masih lagi berjalan program bertemu pelanggan dalam semua agensi-agensi kerajaan dan masih lagi ramai rakyat yang datang untuk menyuarakan permasalahan mereka untuk diselesaikan.